keuntungan yang kita dapat daripada emas ni hanyalah daripada kenaikan harganya sahaja. Tak kisahlah sama untuk taburan ataupun simpanan. Jadi mana-mana sahaja syarikat ataupun platform yang menawarkan pendapatan bulanan, cara kita meminjam untuk membeli emas dan sebagainya, itu menyalahi hukum asas emas tau. Ini bukan cara yang terbaik untuk kita menyimpan ataupun melabur emas. Sebab asas emas ni sangatlah mudah. Beli emas pada harga rendah, harga naik, kita jual. Depends on kita punya matlamat kenapa kita membeli emas. Kalau yang membeli emas untuk dijadikan sebagai pelaburan, mereka beli pada harga rendah, harga naik kepada certain percentage yang mereka dah target, mereka jual semula. Mereka akan dapatkan keuntungan. Kalau penyimpan pula dah capai matlamat mereka ataupun ada peluang untuk nak convert kepada aset yang lebih baik, ataupun boleh juga kalau ada situasi kecemasan dia kan, barulah mereka akan menjual emas mereka. Jadi emas ni sangat mudah. Beli harga rendah, jual pada harga tinggi. Itu sahaja cara untuk kita nak untung melalui emas ni. Kalau ada beberapa soalan nak tanya, tinggalkan di ruang komen, nanti saya akan jawab. Follow saya untuk lebih banyak ilmu tentang emas.